Dekat Putrajaya, PH dengan BN masih duduk dalam kerajaan yang sama. Dekat Negeri Sembilan pula, BN pula bekerjasama dengan PN untuk lawan PH. Sekarang ni Selangor dah mula tanya, kita ni sebenarnya kawan ke tak? Timbalan Ketua Pemuda PKR Selangor, Syahrul Adnan, dia gesa PH Selangor kaji semula kerjasama dengan BN. Alasannya mudah, kalau BN bebas bekerjasama dengan PN untuk kalahkan PH di Negeri Sembilan, kenapa PH pula kena anggap kerjasama dengan BN ni langsung tak boleh dipersoalkan? Tapi kena jelas, ini baru gesaan daripada pemimpin pemuda PKR Selangor, bukan keputusan rasmi PH Selangor. Belum ada siapa umum kerajaan Selangor nak pecah, BN nak kena buang atau Exco nak kena kosongkan bilik. Jadi janganlah terus kemas barang pejabat. Kerusi masih ada, aircon pun still hidup. Cuma hubungan tu sekarang dah masuk fasa awak. Kita perlu berbincang. Sebenarnya Syahrul bukan orang pertama yang persoalkan hubungan ni. Pada 17 Julai, Ketua Pemuda PKR Kamil Munim dah pun minta PH kaji semula kerjasama dengan BN sebab dia rasa BN tak tunjuk kejujuran yang sama dalam hubungan politik tersebut. Lepas tu Angkatan Muda Harapan pula pergi lagi jauh. Diorang gesa semua menteri dan timbalan menteri BN letak jawatan daripada Kabinet Susulan Kerjasama BN-PN di Negeri Sembilan. Jadi dekat Negeri Sembilan pula, BN bertanding 25 kerusi dan PN 11 kerusi tanpa berlawan sesama sendiri. Jadi kalau kerjasama tu menang, PN dilaporkan bersetuju jawatan Menteri Besar diberikan kepada BN. Jadi dari sudut PH, situasi ni memang pelik. Dekat Kabinet, BN jadi kawan. Tapi dekat Selangor, BN dapat tempat dalam kerajaan negeri. Tapi dekat Negeri Sembilan pula, BN berpakat dengan pihak yang nak kalahkan PH ni. Politik ni masa biji macam group assignment. Nama semua ada dekat cover page. Tapi time presentation, tiba-tiba member pergi masuk group sebelah. Sebab tu PH Selangor dah mula persoalkan, kerjasama ni masih menguntungkan diorang ke tak? Jadi jawapannya, semestinya lah tidak. Selangor ada 56 kerusi DUN. Dalam PRN 2023, PN menang 32 kerusi, BN 2 dan PN 22. Majoriti muda ni cuma perlukan 29 kerusi. Maknanya, walaupun dua adun BN ni tak lagi berada bersama kerajaan, PH masih ada 32 kerusi dan masih cukup nombor untuk mentadbir. Jadi bahasa mudahnya, PH perlukan BN sebagai rakan politik. Tapi PH tak perlukan BN untuk cukupkan kalkulator. Cuma ada satu benda je yang akan jadi persoalan besar. Datuk Rizam Ismail daripada BN sekarang masih menjadi Exco Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna dalam Kerajaan Selangor. Kalau PH betul-betul kaji semula kerjasama ni, adakah jawatan Exco BN tu masih kekal? Atau BN akan disuruh keluar daripada kerajaan negeri? Jadi buat masa sekarang ni, belum ada keputusan yang rasmi. Tapi gesaan ni menunjukkan satu benda. Hubungan PH-BN dah tak boleh dianggap tenang macam dulu. BN semakin yakin lepas menang besar 48 daripada 56 kerusi dekat Johor. Sekarang ni diorang tengah cuba formula yang baru bersama PN dekat Negeri Sembilan. Kalau formula tu berjaya, tekanan dalam PH untuk tinggalkan BN mungkin akan jadi lagi kuat. Jadi isu ni bukan pasal kerajaan Selangor nak jatuh. Tapi sebenarnya, kenapa PH masih kongsi kuasa dengan parti yang sedang bekerjasama dengan lawan untuk kalahkan mereka? Dekat Putrajaya, diorang masih kawan. Dekat Negeri Sembilan, dah jadi lawan. Dekat Selangor pula tengah fikir nak teruskan hubungan atau nak tekan butang leave group.